Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak share satu resepi yang sangat simple tapi hasil dia memang padu, iaitu donat kampung yang lembut dan gebu. Guna tepung gandum biasa je, tapi insya-Allah hasilnya memang puas hati. Kenapa panggil donat kampung? Sebab bahan dia ringkas, tak fancy dan tak perlu guna bahan pelik-pelik. Tapi bila makan panas-panas tu, terus rasa sedapnya. Jimat pun buat sendiri. Lagi-lagi bila salut gula halus, memang rasa klasik, simple tapi sedap. Dan resepi ni sesuai sangat untuk yang baru nak belajar atau yang nak buat jualan sebab kos dia rendah. Siap ada white ring lagi Rahsia dia, teknik uli dough, proofing dan kawalan suhu minyak. Jom kita mula. Okey, kita start dengan aktifkan yeast. Dalam mangkuk, tuang setengah cawan air suam. Pastikan suam-suam kuku Kalau air tu panas, yeast boleh mati terus. Masukkan 1 sudu besar gula pasir. Tip sikit, yeast kering ni elok kalau korang simpan dalam freezer supaya tahan lama bertahun-tahun dan kualiti tu kekal maintain. Ambil 1/4 sudu kecil ataupun 7 gram yeast. Kacau sebati dan biarkan dalam 5 ke 10 minit. Nanti korang tengok bila yeast tu aktif, dia akan berbuih ke atas. Kalau tak berbuih tu, maknanya yeast dah rosak. Jangan guna pula Untuk bahan kering, dalam mangkuk yang besar, masukkan 3 cawan tepung gandum. Cik Nom suka timbang sebab tepat dan konsisten lah tiap kali. Margarin pun dah timbang ni. Guna yang paket jenama ni, tapi jenama apa pun tak kisah. Masukkan setengah sudu kecil garam halus terus dalam tepung dan korang gaul rata dulu. Tujuan gaul ni, kita nak garam ni tak kena direct pada yeast. Nanti boleh jejaskanlah aktiviti yeast tu. Okey, sekarang masukkan campuran yeast yang dah berbuih dalam tepung. Pecahkan 1 biji telur, kocok-kocok sikit dan tuang dalam adunan. Susu pekat, Cik Nom masukkan 2 sudu besar yang akan bantu bagi rasa manis dan lembut dan juga tekstur donat tu jadi lebih soft. Dan korang standby air setengah cawan. Lepas tu sambil uli, masukkan sikit-sikit. Kemudian uli lagi sampai dapat adunan yang lembut. Korang boleh guna mixer lah kalau nak senang. Uli semua sampai dough jadi lembut dan elastik. Sambil tu gaul dengan margarin. Kalau rasa dough tu keras, jangan risau. Tambah je air, sikit demi sedikit. Jangan terus banyak-banyak. Bila dough dah betul lembut, dah anjar dan sedikit melekit pun tak apa. Air tak perlu habiskan. Kalau dough tu keras, jangan risau. Tambah air sedikit demi sedikit. Kalau dough tu betul, dia akan jadi lembut, anjal dan sedikit melekit tu tak apa. Tak payah habiskan air pun. Kalau kita uli tak cukup elastik, nanti donat pun tak gebu sebab gluten formation tu tak cukup. Anggaran masa uli dalam 10 ke 15 minit. Last kali bolehlah kalau nak tabur dengan sedikit tepung kalau ada melekat-lekat tu kan. Lepas tu bulatkan. Dan lagi satu cara nak tahu dough dah ready ke tak, korang boleh tekan dengan hujung jari dan dough tu dia bounce back, dia tak berlekuk lah. Kira macam anjal gitu. Rehatkan dalam mangkuk yang dah digriskan dengan minyak. Lepas tu biarkan dough naik sampai 2 kali ganda. Jangan ikut timing je. Kita kena tengok juga saiz dough tu mengembang 2 kali ganda. Kalau tempat korang tu sejuk, bolehlah pindah dough tu kat tempat yang suam sikit. Okey, ni dough pun dah naik 2 kali ganda. Boleh tumbuk untuk keluarkan angin. Uli-uli sikit. Dan ni Cik Nom roll dough tu pada ketebalan 1,5 cm macam tu. Kalau korang nak buat bentuk bulat, lepas tu nak lepehkan dan tebuk tengah pun boleh. Cik Nom guna ring ni, kemudian baru tebuk dekat tengah. Donat kata hilang pula, jadi kenalah guna cara macam ni. Susun donat atas kertas non-stick. Cara ni optional, tapi kalau buat, senang kita nak terbalikkan masa nak goreng nanti. Bentuk donat pun terjaga, tak adalah terpenyek. Lebihan dough
uli balik, lepehkan dan terap sampai habis. Kemudian biarkan dough terap ni naik sekali lagi. Ni kira second proofing. Masa tu jangan lama sangat, 5 ke 10 minit aja. Takut kalau overproofing tu, bila goreng nanti, bentuk dia jadi tak cantik sebab dia mengecut balik. Gula, Cik Non guna aja gula pasir. Alang-alang dah konsep dia nak kampung kan. Pisah kering, jangan lama. 3 kali tekan, 3 kali pas dah cukup. Mudah kan? Okey, dah boleh goreng. Pastikan minyak sederhana panas. Kalau terlalu panas, nanti dekat luar donat tu cepat gelap, dalam masih mentah lagi. Kalau minyak belum cukup panas pula, donat akan serap minyak yang banyak. Goreng dengan api perlahan ke sederhana dan terbalikkan sekali sahaja. Ini penting untuk bantu dapatkan white ring yang cantik dan juga elak serap minyak lah kalau kita duk alih banyak kali tu kan. Bila warna dah cantik keemasan, boleh angkat dan toskan atas redai. Jangan letak atas kertas ke pinggan yang flat, nanti meruap bawah tu jadi soggy. Lepas angkat, terus salut gula masa donat tu masih suam-suam panas. Kalau panas sangat nanti gula cair. Kalau sejuk, gula tak melekat pula. Guna gula biasa pun dah sedap, tapi kalau korang nak upgrade, bolehlah campur dengan cinnamon ataupun campur dengan apa? Susu tepung. Dah siap dah montok-montok donat ni. Okey, Cik Noh nak recap tips penting. Pertama, pastikan air suam sahaja kita guna untuk aktifkan yeast. Kalau tak berbuih tu, jangan teruskan. Yeast dah rosak lah tu. Kedua, uli dough 10 ke 15 minit ataupun sampai elastik dan rehatkan sampai naik 2 kali ganda. Yang ketiga, lepas dah bentukkan dough tu, jangan overproof. Nanti bila kita goreng, donat tu jadi kecut dan juga bentuk tak cantik lah. Keempat, goreng dalam minyak sederhana panas, api sederhana. Terbalikkan donat sekali sahaja untuk elak serap minyak. Kelima, salut gula terus masa donat tu masih suam-suam panas supaya gula tu melekat cantik. Nampak gebu kan? Jom korang tengok hasil koyak donat ni. Memang lembut dan cukup gebu. Untuk makan kat rumah, hidang masa masih fresh, masih suam lagi. Sedaplah kalau makan dengan teh o panas ataupun kopi o. Kalau nak simpan frozen pun boleh, tapi kena goreng separuh masak dulu, kemudian bekukan. Dan kalau nak buat jualan, memang sesuai sangat. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.